Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, hari ini saya nak kongsikan sedikit pengalaman untuk apply copyright di MyIPO. Okey, berdasarkan pengalaman kami tadi apabila kami pergi ke MyIPO untuk filekan satu copyright, kita dapati bahawa prosesnya berjalan dengan sangat lancar sekarang, sangat mudah. Yang pasti kita perlu sediakan semua bahan-bahan dan maklumat yang diperlukan apabila kita pergi ke MyIPO di PJ, terus ke tingkat 5 dan submit. Sekiranya kita submit mengikut semua yang diperlukan, insyaAllah akan dapat sijil copyright tersebut dalam tempoh masa hari yang sama. Mungkin kena tunggu sekejap, tetapi tadi pengalaman kami sebab tak ramai orang, dalam kurang daripada 1 jam dah settle. Jadi well done, bagus. Saya sangat puas hati pengalaman setelah beberapa tahun. Kali terakhir saya apply MyIPO, ini adalah satu peningkatan yang sangat baik, sangat berpuas hati. Jadi saya galakkanlah kepada rakan-rakan di luar sana, teruskan sekiranya anda mahu filekan copyright, teruskan ke MyIPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.